Okey, kalau cakap pasal smartphone mid-range dekat market Malaysia sekarang ni memang kita dah terlalu banyak pilihan kan. So ada yang fokus pada design, kamera, bateri, fast charging, macam-macam lagi lah. Now, kalau cakap pasal kebolehan kamera, rasanya tak banyak phone mid-range yang bagi kamera yang bagus. Tapi Realme 16 Pro Plus 5G yang terbaru ni aku nampak dia boleh deliver something yang aku rasa menarik in terms of kebolehan kamera pada segmen smartphone mid-range sekarang ni dekat market Malaysia. So aku akan ceritakan banyak benda pasal kebolehan kamera dia dan apa benda yang korang akan dapat dengan phone baru Realme ni. Let's talk about it. First of all, kalau tengok pun dah tahu yang smartphone ni dia gunakan triple camera setup dan main highlight dia adalah 200 megapixel Luma color camera. Itu yang Realme cuba push untuk line up phone diorang kali ni. So aku ada try juga in real life situation tanpa professional setup ataupun common everyday punya situation. Apa aku boleh cakap, yang smartphone ni punya kamera memang boleh achieve aku punya expectation dengan hasil gambar yang full of details dan kualiti yang agak padu kat sini kan. Contohnya masa aku ambil gambar dekat kawasan street yang banyak colour macam ni, walaupun matahari tengah harsh, dia punya warna still nampak vibrant dan tak oversaturated sangat. And bahagian langit pun masih lagi nampak biru yang natural dan details dekat texture bangunan dan juga part shadow tu pun still nampak very clear. Dan apa yang membuatkan Luma Color ni special adalah dia akan banyak bantu kita dari segi balance antara cahaya dan juga warna. Phone ni dia masih boleh kekalkan warna lampu tu nampak jelas tanpa buat keseluruhan gambar jadi terlalu kuning ataupun terlalu gelap sangat. So dia boleh balancekan dekat situ. Boleh kata yang overall gambar point and shoot dia tanpa perlu ada skill yang power pun, bagi aku hasil dia pun dah cukup cantik dari segi dia punya color, dia punya exposure dan enhance lagi apa yang kita nampak depan mata tu. So dia tune sikit lah supaya ready to post dekat social media. Selain daripada gambar point and shoot, aku nampak yang Luma Color ni dia bukan hanya something yang gimmick lah, sebab dia akan bantu juga dekat bahagian portrait camera, which is kalau kita nak ambil gambar subjek, objek. Dekat situ kita akan nampak lah yang Luma Color ni dia akan memainkan peranan yang sangat penting. Sebabnya dia boleh retain lagi warna kulit yang nampak lebih kepada natural, and then aku perasan juga yang warna background pun nampak lebih hidup tanpa ganggu subjek. Satu lagi benda aku suka bila ambil gambar dengan smartphone ni adalah dia punya 3.5 kali telephoto portrait camera. Lens jenis macam ni sebenarnya memang sangat bantu bila kita nak ambil gambar orang tanpa perlu berdiri terlalu dekat sangat. So kalau jarak tu macam agak jauh sikit pun dia dah memang cantik lah. Lagi-lagi kalau kita nak dapatkan portrait yang jenis half body ataupun close up, yang ni memang sangat penting lah. Tambah lagi kalau digabungkan dengan dia orang punya ProDepth bokeh algorithm. So efek blur dekat background tu nampak lebih realistik kat sini. Yang aku perasan juga bukan sekadar background blur je, tapi detail kecil macam rambut ataupun outline badan tu pun dipisahkan dengan sangat-sangat kemas berbanding dengan background. So depth dia tu memang cantik lah kat sini kan, dapat diasingkan dengan jayanya. Sebelum aku terlupa, good thing about Realme 16 Pro Plus 5G punya kamera ni, dia punya zooming sangat versatile tau. Sebab korang boleh zoom sampai 7 kali dan juga 10 kali. Tapi masih boleh kekalkan ataupun maintain dia punya crisp and sharpness. So dekat sini aku nampak yang kamera ni lebih fleksibel untuk korang dapatkan framing yang lebih baik. Sama ada korang nak zoom jauh sikit ataupun dekat sikit, pasti boleh kekalkan detail yang bagus kat situ. Satu lagi features yang menarik aku jumpa dekat dia punya UI kamera, korang tengok ni kalau aku swipe dekat bahagian shutter kamera dia, nampak dia masuk dekat mode kamera yang lain sikit ke sini kan. Specifically nama dia adalah Vibe Master Mode. Dia akan bagi banyak akses untuk kawal setting dan juga sebagainya lah. Memang banyak jenis filter yang menarik korang boleh pilih kat sini untuk boost mood dan juga nampak lebih cinematic gambar tu. Sikit lagi aku nak tambah pasal dia punya part editing pula. So aku find out dia ada features yang digelar sebagai AI Edit Genie. Bagi aku features editing macam ni memang menarik sebabnya kita boleh pilih template yang dah ada tau. Ataupun just bagi je arahan dalam bentuk prompt dan AI akan cuba edit gambar ikut arahan yang korang dah bagi itulah. So very straightforward je kat sini. Contohnya kalau nak tukar style spek berbeza, AI akan generate versi baru gambar tu supaya cuba kekalkan muka subjek tapi dia akan ubah spek mata tu lah. So konsisten kat sini kan. Tulis bahasa Melayu pun dia faham juga. Yang ni memang aku agak impress lah kan. Sebab ayat simple pun tak payah bombastic sangat. Just straightforward je. Nanti pandailah AI tu buat kerja dia untuk recreate balik gambar yang korang dah prompt tadi. Selain tu ada juga dengan AI Like Me. Yang ni bagi aku efek gambar nampak macam shoot dalam studio dengan setup lighting yang berbeza. Boleh juga nak prompt ayat sendiri untuk editing yang lebih details ataupun style yang berbeza sikit. Cumanya aku tak sure lah sama ada features ni dia akan free selamanya ataupun dia ada waktu yang tertentu lah supaya kita dapat guna secara percuma and soon akan kena bayar ke apa semua. Just tunggu nak lihat. Tapi hopefully dia akan free selamanya dan kita boleh enjoy lah feature-feature AI yang menarik kan dekat bagi editing ni. Sebab benda ni semua memang akan banyak bantu untuk korang semua nak edit gambar korang tanpa perlukan third party apps. Just gunakan je. Satu lagi nak tambah sebelum terlupa pasal dia punya kebolehan video. Bagi aku quite impressive jugalah sebabnya dia boleh record sampai 4K full focal HDR video dekat focal length berbeza.
Maksudnya, masa rakam video daripada wide sampailah 7 kali zoom tu, video masih boleh nampak smooth and full of detail sebabnya semua tu dalam 4K HDR quality. So, korang semua dah faham kan pasal kebolehan kamera dan juga video pada Realme 16 Pro Plus 5G. Rasanya untuk segmen dia macam tak banyak tau yang offer macam apa yang Realme offer sekarang ni untuk segmen mid-range. Tapi kalau flagship tu mungkin dah banyak kan. And then, kalau cakap pasal design dia. So, korang perasan tak yang dia punya kedudukan kamera, design kamera pun dah berubah. Kalau sebelum ni, Realme dia suka guna bentuk bulat, symmetrical dekat bahagian tengah kan. Tapi sekarang ni, bagi aku design dia orang dah more to macam matte and more towards premium looks lah. Dia bukannya funky design ke ataupun experimental. Tidak. Now, dia punya design dah lebih ke arah, kita boleh kata mahal lah. Kita spend dengan harga tu kenalah dengan apa yang diorang bagi dari segi material, looks dan juga colour. Colour dia ni pun bagi aku unik. Dia bukannya colour typical hitam, putih, silver, biru ke apa, bukan. Colour ke arah macam cream and dune macam tu lah. And then texture dekat bahagian belakang ni pun bagi aku sedap pegang sebab dia punya material bukannya macam matte finish biasa, bukannya leather biasa. Aku tak tahu the actual material dia apa tapi sedap. And sayang juga nak pakai casing, and dia punya feels overall bukannya fully boxy. Dia ada fundamental of quad curve design, which is curve dekat atas, kiri, kanan and bahagian bawah sekali. Cumanya dia bukannya curve yang typical macam sebelum-sebelum ni. Dia curve yang rasa mewah, rasa mahal. That's why phone ni dia still rasa tebal sebab dia bukannya fully curve. Dia macam a bit curve. And display dia pun actually gunakan quad curve display juga. Dia bukannya fully curve. So still acceptable bagi aku. And dari segi view angle pun cantik. Display dia pun bagi aku cukup cerah dengan sizing dia yang agak besar. And smartphone ni dia tak rasa nipis, dia tak rasa tebal sangat. Just nice and tak rasa berat sangat. Buat pengetahuan korang semua, filosofi design yang ada pada smartphone ni memang dibuat oleh Naoto Fukasawa. That's why dia punya looks tu a bit different lah daripada typical design Realme yang kita pernah nampak sebelum ni. Now pasal performance, aku dah mention tadi bahawa ini bukannya flagship, ini adalah mid-range. That's why dia gunakan chip yang bagi aku cukup bagus pada level dia, iaitu Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Yang ni memang kita akan biasa jumpa lah pada phone mid-range dekat market sekarang ni. And setup dia pun 12GB RAM yang boleh extend sampai 26GB RAM. And storage dia pun bagi aku acceptable dengan 256GB. And sepanjang aku guna smartphone ni untuk ambil gambar, edit sikit-sikit, main game, social media apa semua, so far dia boleh handle dengan sangat baik lah untuk phone dalam segmen dia. So jangan expect yang that level of flagship lah, itu dah lain lah kan. Tapi yang ni okay, nak guna as a daily apa semua tak ada masalah. Smoothness tu korang akan rasa sebab refresh rate dia pun tinggi, display dia pun cantik kan. Satu perkara lagi yang boleh uji dengan phone Realme baru ni adalah dia punya kebesaran bateri memang wow. Sebabnya Realme sumbat dengan 7000 mAh. Yes, sangat-sangat besar untuk nak guna almost 2 hari tu aku rasa boleh. Kalau korang guna dengan cara yang biasa, bukannya terlalu heavy sangat lah. But untuk sehari tu memang aku jamin boleh tahan. Pagi sampai ke malam tanpa korang cas, sampai esok pagi pun boleh tahan. Sebab 7000 mAh ni memang boleh consider level yang besar lah kan. And dia punya optimization pun bagus. So aku dah try, setakat ni okay. Even kelajuan fast charging ni pun memang tally dengan kebesaran bateri pada smartphone ni. And last sekali, dari segi software, memang smartphone ni dia gunakan latest Realme UI 7.0 dan dapat sekali dengan Next AI yang consist of beberapa AI features untuk memudahkan urusan harian korang dekat smartphone ni. Contohnya macam AI Writer, Translate dan macam-macam lagi lah. Secara keseluruhan aku nampak yang Realme 16 Pro Plus 5G ni memang nak push towards on camera, video, design and of course software experience juga sebab dia ada banyak features yang best-best untuk segmen dia. So kalau korang semua yang mungkin tengah mencari phone mid-range dengan bajet yang sesuai dengan phone ni, memang boleh consider sebab dia punya kelebihan kamera, zoom dia okay and dia ada video 4K 60 full focal HDR lagi, macam-macam lagi lah. Bateri yang besar 7000 mAh kan. Semua benda tu memang dah complete package untuk sebuah mid-range yang bagus dekat market Malaysia sekarang ni. So kalau korang rasa macam korang nak something yang kira bombastic lah kan, dan maybe nak try something yang different kalau compare dengan typical brand lain yang fokus pada kamera, this new model daripada Realme memang bagi aku one of the top list lah untuk korang consider dapatkan dekat market Malaysia sekarang ni. So macam biasa kalau nak dapatkan, just boleh klik dekat tag produk bahagian bawah ni. Dan itu saja untuk video kali ni, dan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Sedap pegang smartphone ni. And dia tak besar, tak berat sangat.